mungkin yang belum kahwin, soalan ni memang betul-betul terkesan bila nak kahwin macam stres Tak adalah kata nak stres. Tapi sebab apa tahu? Mungkin ramai orang tak tahu. Fifa main bowling umur 9 tahun. Daripada umur 9 tahun. Jadi 13 tahun dekat 12 tahun dalam national team. Ya. So kita ada masa yang beraya kat luar semua kan berjalan. So rasanya time ni lah time yang untuk kita spend time dengan parents. Ya, sebab baru daripada rasa, kecil. Baru rasa. So tak ada apa tu macam apa tadi? Terkesan tak ada pun. Afifah pernah tak beraya di luar negara disebabkan kerana ada pertandingan bowling ke apa ke? Memang ada. Sebab kalau ikutkan kita raya kat US. Sebab monumen kita orang dekat US dulu. So masa bulan puasa, memang beraya dekat atas lim bowling. Tapi orang-orang dekat Malaysia dah memang nak beraya dah. Sebab US kan lambat sikit, lambat sehari juga kan. Ya, malam tu kita boleh bawa macam, kita bawa lah macam ketupat. Siap-siap masa tu dengan Datuk Shalin Zulkifli sekali kita travel kan. So kita beraya kat sana lah. 6 orang perempuan. Ya Allah, first tahun day. Tahun bila tu? Tahun 2018 kalau tak salah. First day raya dekat atas lane bowling. Ya, competition. Ya Allah. Baling tu. Woi, dahsyatnya. Amazing. Tapi tak kisah dah pun. Demi negara. Demi negara masa tu. So masa baling tu ketupat, lemak, rendah. Geram. Strike. Oh, dahsyat. Merasa beraya di atas lane bowling. Tapi itulah experience yang lain dari orang lain. Beraya di perantauan wakil Malaysia. Tak main-main ni. Tak main-main wakil negara ni. Mengharumkan nama negara. Berkorban untuk negara. Yes. Bunga pun ada single lagu raya baru. Betul. Alhamdulillah. Ini single pertama lagu raya. Sebulan raya. Betul, sebulan raya. Okey, lagu semua kompos sendiri, lirik sendiri. Macam special ni projek ni sebab kita buat producernya dan komposernya adalah Abang Adri Halim. Abang Adri. Ya, sebab Bunga bagi tahu dekat Abang Adri yang kita nak vibe Majika. Majika punya vibe. Okay, tak apa, kejap lagi kita dengar. Kejap lagi kita dapat dengar lagu Bunga Sebulan Aku Beraya. Sebulan raya je. Sebulan raya je cukup. Sebulan raya je. Sebab tak payah lebih. Okey. Hai guys, video yang korang tengok ni pendek je. Kalau nak tengok panjang, tengok di Astro Go. Bye guys.